Geng. Lama. Ditekan lagi, geng. Ditekan lagi. Aduh. Lama. Tekan lagi, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi dan salam satu sepemancingan. Mantap. Slownya aku hari ni ya. Okey geng, alhamdulillah. Hari ni kita turun mancing lagi geng. Okey, spot geng. Spot yang penting. Hari ni aku turun dekat pantai Mansut geng ah. Okey, pantai Mansut. Kat sini pun aku dah lama tak turun geng ah. Lebih 6 bulan kot aku tak turun kat sini. Aku pun tak ingat dah last aku turun bulan berapa hari tu. Mungkin 5 bulan 6 bulan macam tu lah geng. Okey, hari ni air dah surut habis geng pagi ni. Sekarang pukul 8.10 minit pagi. Air surut habis. Okey, aku dah pasang batang joran. Ada tinggal 2 batang lagi. Macam biasa peralatan aku hari ni geng. Reel Shimano Bullseye 9120. Ini barang keramat geng ah. Dah berapa belas tahun aku pakai daun pula apa ni reel ni. Okey, mesin ni. Okey, yang ni Shimano Pro Surf. Ini pun bertahun-tahun juga aku pakai geng. Alhamdulillah. Nampaklah kondisi dia macam mana geng, tengok. Tapi memang puas hati lah bagi aku berbaloi reel Shimano. Macam ni Shimano. Yang ni 9120 ni Japan geng ah. 9120 ni Japan. Pro Surf ni pun Japan juga geng, nampak. Japan juga. Jepun. Okey. Lepas tu yang ni reel Shimano LX. Yang ni made in Malaysia lah. Okey. Tapi barang ni pun tetap padu. Harga mampu milik, tapi kualiti dia tetap padu geng. Macam tu. Okey. Reel back road Shimano Swiftcast 14 kaki ya. 425 BX. Okey. Lepas tu yang ni macam biasalah peralatan aku yang lain, Bendex ni 2 batang ni tambahan. Okey geng, untuk pengetahuan korang, dalam masa terdekat ni geng, Shimano akan keluarkan satu lagi produk road Surfcast. Okey.
kita tengok geng, hujung tahun ni insya-Allah. Korang follow je, nanti korang akan tengok barang memang padu, memang cantik geng. Mungkin dia akan keluar di pasaran hujung tahun ni lah insya-Allah, ataupun awal tahun depan. Okay, nanti aku akan tunjuk road tu, tapi tak tahu bila. Korang tunggu. Mungkin awal tahun ataupun hujung tahun ni insya-Allah. Nanti kalau keluar produk tu, korang bolehlah tengok dekat kedai-kedai Shimano, kedai pancing, menjual peralatan memancing Shimano. Korang boleh tengok dekat situ nanti. Okay, sama juga peralatan yang ada sekarang ni aku pakai ni, korang boleh tengok geng. Okay, memang puas hati yang ini hari tu dah rasmi pari 15 kilo. Aku pump kau gila-gila punya, memang tak ada masalah. Okay. Cuma sekarang ni apa yang aku cakap tadi, aku lupa dah geng. Cuma sekarang ni produk tu masih, yang produk baru tu lah, masih dalam proses untuk pengeluaran. Korang tunggu dan lihat. Jangan lupa follow, subscribe. Barang baik, barang padu. Okay, mungkin Swiftcast juga, ataupun dia nama lain lagi. InsyaAllah geng. Okay, macam mana pun korang follow. Okay, depan aku hari ni aku bawa udang hidup geng. Udang hidup hari ni aku tak bawa, aku banyak 20 ekor je. Saiz pun saiz mantap lah, boleh lah. Target kita macam biasa geng, meneruskan misi gerong belang. Dah episod ke berapa ni geng? Episod ke 11 lah. Belum tercapai lagi. Tapi tak kisah geng, hari ni ikan apa yang naik, yang penting ada strike. Kita tetap mencari geng. Lanjut. Dua balingan. Yang ketiga geng.
Selesai 3 batang joran hari ni, geng. Okey, geng, hari ni aku rasa aku nak berkongsi, geng. Ada beberapa perkara aku nak berkongsi ya. Okey, pada sahabat-sahabat yang baru berkecimpung ataupun yang baru nak bermula untuk pancingan pantai ya, ataupun surfcast pantai menggunakan rod panjang ni 12 kaki ke atas. Kejap lagi aku akan tunjuk, geng, yang balingan asas lah. Balingan asas, ada beberapa jenis balingan asas yang aku boleh tunjuk lah. Yang biasanya yang pemula baru nak start, dia kadang-kadang takut-takut nak buat balingan lah. Dia seram sejuk sebab joran terlalu panjang katanya. Jadi lagi aku akan tunjuk sekali lagi, geng. Sebelum ni aku ada membuat video juga berkenaan dengan teknik balingan asas untuk surfcast pantai. Okey, jauh berjalan, geng, penat. Lebih kurang 50 meter jugalah daripada joran aku pacak tu, bawa ke sini. Okey, apa tadi, geng? Balingan asas nanti aku akan tunjuk. Nama balingan tu aku lupa ingat, geng. Tak berapa nak ingat semua. Cuma nanti aku boleh tunjuk lah cara nak baling tu. Yang boleh aku tunjuk ada 2 ataupun 3 jenis balingan kepada kawan-kawan yang baru nak start, nak bermula surfcast pantai ni. Okey, bagi aku Chan rehat dulu. Aku nak makan sekejap, aku nak minum sekejap. Lepas tu masa membuat balingan nanti aku akan tunjuk lah serba sedikit. Aku tak pasti sama ada korang boleh tengok ataupun faham sepenuhnya tu terpulang, geng, sebab hari ni aku berseorangan, solo. Aku tak ada buddy hari ni. Orang rumah aku pun hari ni sibuk sikit, dia tak dapat nak ikut. Kalau tak, ada juga yang tukang pegang kamera kan, senang sikit. Okay, geng, jom kita makan dulu, sarapan dulu. Lepas tu nanti kita sambung lagi, geng. Mantap. Kan, geng.
Besar gila, geng. Mana nak pegang ni? Geng, besar ya. Gila ya. Memang padu, geng, saiz. Tak putus perambut aku, dia telan, geng. Hui, besar gila. Aku kan pari ya tadi makan. Dia injut tadi, geng. Wah, payah aku nak cabut. Berat gila lah. Aduh. Okay. Senang. Senang nak bawa. Memang padu saiz. Aku bawa balik ikan ni, geng. Sebab ikan ni boleh makan. Kena pandai proses lah. Okay. Dia pantang dia satu je. Kalau ikan ni bertelur, jangan makan telur, geng. Jangan makan telur ikan ni. Bahaya. Itu jangan aku dapat tahulah. Yang lain semua boleh. Kalau kau nak tahu aku pakai perambut apa tadi? Ni Okawa Steel lah. Okay, tangsi yang pakai ni perambut mata kail lah. Okawa Steel lah pakai hari ni. 40 LB. Padu. Memang tak putus lah. Gigi dia bapak besar, gigi dia, geng. Tak putus tu. Ada jugalah calar-calar sikit lah. Ada juga calar-calar sikit, tapi masih bertahan lagi. Aku pegang, aku gantung tadi. Alhamdulillah. Tak putus juga, geng. Okawa Steel, geng. Okay, geng, aku nak tunjuk balingan asas lah. Balingan asas untuk pencingan pantai. Okay, yang ini balingan pertama. Korang tengok Okay, yang ini kita letak joran dekat atas, geng. Okay, jarak batu ladung dengan kita tengok, geng. Dia macam balingan gantung, geng. Cuma batu ladung ni dia letak dekat pasir, geng. Dekat pasir. Masa kita nak baling tu, yang teknik ni, tangan tu hanya tolak, geng. Sebab tangan tu daripada atas, kita tolak je. Tolak. Yang tangan hadapan pula dia macam ni. Yang ini just kita tolak je. Tolak. Yang ini tarik. Ini. Ini. Ni. Okay, itu untuk yang balingan pertama lah. Aku tak tahu apa nama balingan dia, aku pun tak ingat. Lama sangat. Dulu masa belajar dengan kawan-kawan, dia dah beritahu nama balingan tu, tapi aku tak ingat, geng. Okay, cuma aku boleh tunjuk macam tu lah.
Mana sifu-sifu yang tengok video ni, tolong beritahu balingan pertama tu jenis balingan apa. Aku tak tahu dah, tak ingat. Okey, nanti untuk yang kedua pula aku nak tengok ni, nak tukar umpan, nanti aku akan tunjuk. Yang balingan kedua nanti aku akan beritahu. Dan korang tengoklah macam mana aku cerita sikit pun aku tak ingat nama balingan tu. Yang penting baling je geng. Okay, untuk balingan asas lah. Tapi kalau yang sifu-sifu master tu, balingan dorang piau-piau lah, pendulum apa semua, kedai apa macam-macam nama lah. Aku pun tak tahu nama balingan tu. Memang buai-buai hayun-hayun tu kan, pusing-pusing tu. Yang itu memang aku tak reti lagi nak baling. Tapi kebiasaannya kalau balingan macam tu, dorang gunakan untuk pertandingan longkas lah. Longkas atas padang kan. Itu sesuai lah. Tapi kalau untuk mancing pantai masa pertandingan, balingan macam tu memang susah. Sebab dia nak kena tempat yang luas kan. Kau nak buai-buai, nak buai pusing-pusing, nak itu memang sifu-sifu master lah. Okay, yang tu aku tak boleh nak ajar sebab aku tak pandai balingan tu. Sebab aku pun masih dalam sistem pembelajaran lagi untuk pencingan pantai ni geng. Dan kita sama-sama berkongsi lah. Mana yang aku tahu aku akan berkongsi dengan korang lah. Yang tadi, yang tu geng aku dah baling tadi. Aku main floating main pelampung. Sebab aku target ikan todak dekat sini ni tadi. Nampak macam ada todak bermain-main di atas tu di atas air tadi, tapi tak ada sentuhan lagi ya. Sekejap lagi aku nak tukar ke main bottom lah. Okey geng, yang ini aku nak tunjuk teknik yang kedua geng. Sama juga balingan asas untuk yang baru belajar surf casting. Okey, yang ini lebih kurang sama juga geng, cuma yang ini cara dia. Okey, tengok jarak batu ladung ni lepas sedikit daripada cincin yang bahagian bawah sekali geng. Nampak ni. Okay. Lepas tu yang ini hujung joran cecah dekat pasir geng. Hujung joran cecah dekat pasir. Batu ladung ni pula dia punya tu lurus straight ke belakang. Lurus ke belakang. Dapat tak geng? Batu ladung ni dia lurus ke belakang. Okey. Lepas tu joran ni tangan kau ni bahagian bawah sikit geng. Bahagian bawah. Balik susah. Air sebelum kita pasang.
susah juga buat rakaman seorang-seorang ni. Kalau ada 2 orang, 1 orang boleh tolong pegang kamera ni. Okey, masa membuat balingan tu geng, masa membuat balingan yang teknik yang kedua ni, orang nampak ke tak nampak aku tak tahu lagi. Okey, masa membuat balingan tu, tangan dekat bawah ini. Tangan dekat bawah. Yang ini kita angkat, kita hayun geng, kita hayun. Ini hayun, hayun, hayun kat bawah macam ni. Pas. Dia menggunakan tenaga daripada pinggang. Tenaga daripada pinggang geng macam ni. Daripada pinggang. Yang ini kaki lurus macam ni ke depan. Kaki lurus ke depan macam ni. Buka sikit kaki tu. Buka sikit kaki ke belakang. Angkat. Okay. Macam tu lah lebih kurang geng Hui. Yalah, kita yang mengajar ni pun tak adalah pakar, tak adalah pandai sangat kan. Tapi itulah, kita pun belajar dengan orang. Dengan ada lagi yang sipu-sipu lagi terror kan. Alhamdulillah, teknik tu cukup senang lah untuk yang baru nak belajar Tapi tak apa, perlahan-lahan. Jangan terus hinjut kuat-kuat. Yang baru belajar tu jangan terus hinjut kuat-kuat geng. Korang main just angkat-angkat saja geng. Angkat, lambung. Angkat, lambung. Okey, kalau korang dah dapat art dia tu nanti, barulah korang hinjut sekuat-kuat hati. InsyaAllah boleh. Ada lagi beberapa teknik. Ada satu teknik lagi. Satu teknik balingan lagi. Tak apa, yang tu lain kali lah aku tunjuk sekali lagi geng. Okay, yang penting korang follow-follow dulu Facebook ni. Mana yang aku boleh berkongsi, aku kongsi. Okay, aku bukan sifu, aku bukannya master, aku bukan siapa-siapa. Aku hanyalah seorang pemancing. Sama macam yang korang juga, macam kamu juga. Pemancing biasa-biasa je geng. Okay. Tunjuk demo pun semput macam mana ni geng. Lama sangat aku tak berlari geng Lama sangat aku tak training. Kejap lagi aku nak berlari ni, hujung ke hujung. Pada sini ke sana, patah balik di sana. Nak ambil stamina sikit lah. Yalah, umur pun dah makin meningkat. Lepas tu tak pernah senaman. Hanya senaman memancing saja geng. Mulalah semput sana semput sini. Rokok pula kuat kan. Lagilah. Okey, aku dah buat belingan 2 batang ni. Yang 1 batang tu aku biarkan dulu. Untung-untung ada bapak todak makan nanti kan. Kita tengoklah dulu nanti macam mana. Lama. Dia tekan lagi kan. Tekan lagi. Aduh. Lama. Tekan lagi kan.
Alhamdulillah. Monster geng, monster. Aku dah pancang dah. Kejap aku nak pergi ambil gancu jap geng. Aduh, penat. Jadi aku nak pergi gancu jap. Okey. Kita tengok kan. Oh, geng. Monster geng. Tengok pancang aku. Aduh geng. Ini atas 10 kilo ni geng. Alamak. Enak ah. Sekejap rehat dulu, sekejap. Nak cabut punya duri pula ni. Ini boleh bahaya ni. Yang ini jenis pari ni geng. Yang ini dia bukan macam pari rimau ataupun pari bintik kan, pari lalat. Pari lalat lembut, kita boleh pegang ekor, boleh patahkan duri dia. Tapi yang ini jangan. Ini dia keras sikit. Jom kita buang duri dulu. Tap. Ni geng. Tengok. Duri dia. Kira terus jengkal lah. Nak padu lah. Memang padu geng. Alhamdulillah, syukur. Dia telan geng ah. Telan habis. Aku punya reel Shimano Bullseye berdesing hari ni geng. Berdesing-desing. Alhamdulillah. Okey, yang ini aku gunakan rambut daripada Shimano Yang ni daripada Shimano geng. 50 LB, alhamdulillah. Padu lah. Puas geng. Tap. Okey. Ni dia geng. Yang awal tadi, yang rod hijau tu aku pakai ni Okawa Steel. Yang aku punya rod yang satu yang tarik parit tadi ni geng, pakai ni Shimano AC Fluoro F Leather Fluoro X Fluoro 50 LB geng Yang ni 50 LB. Sekejap dulu. Tu dah.
pakai 50 lb. Cuma yang ni dia kasar sikit lah. Dia kasar sikit 50 lb. Okay, yang ni 40 lb tapi dia halus geng. Halus tapi kuat lah. Alhamdulillah. Padu hari ni geng. Last pukul 1 juga ikan, pukul 12 lebih tadi ikan pari tu makan. Aku tak buat parabot lagi tu. Aku biarkan yang dekat mulut ikan tu. Aku malas nak korek. Dia telan lah, telan habis. Aku ikat dekat dalam air lah ikan tu, bagi dia hidup. Jadi balik nanti dia masih segar dan fresh. Hari ni aku tak bawa tong ais pun, aku tak bawa hari ni geng. Okay lah, jom kita set up lagi. Nak ikat mata kail balik. Penat aku geng. Betul penat hari ni. Aduh tangan geng. Itu sudah baling tadi geng. Itu baru baling. Yang itu lagi nak kena alih ke belakang sikit. Ikan geng. Rupanya ada ikan geng, kerapu. Betul-betul rezeki lah. Alhamdulillah, mantap geng. Okay geng, last baling. Umpan pun dah habis lah. Clear umpan hari ni. Aku bagi laju-laju sikit per umpan. Kosong. Alhamdulillah. Hari ni memang padu terpadu geng tarikan. Kita tunggu yang last balingan ni pula geng. Harap-harap adalah yang sudi lagi yang last. Okay, kita tengok ikan pari kita geng. Tengok ikan pari kita. Geng ah. Beneran dalam 11 kilo juga lah geng. Beneran dah, nanti timbang dekat rumah nanti. Dengan depan pula. Okay lah geng, aku rasa aku nak kemas. Setakat tu je lah untuk hari ni geng rasanya. Okay, untuk hari ni alhamdulillah 3 batang semua ada strike, ada hasil. 3 batang joran aku. Tapi yang paling padu hari ni Shimano Bullseye aku, menjerit-jerit geng, memang padu. Dah lama tak kena tarikan macam tu kan. Jadi best oh, jadi seronok. Okey lah geng. Macam biasa, kalau korang berminat dengan peralatan memancing yang aku gunakan pada hari ini,
ataupun peralatan-peralatan yang lain, boleh tengok terus dekat link Shopee yang aku sediakan tu dalam video ini. Kalau berminat boleh membeli, geng. Beli jangan tak beli. Okey. Lain-lain rasanya setakat tu je lah untuk hari ni. Terima kasih banyak kerana sudi menonton. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di next video akan datang. Kita teruskan misi kita walaupun hari ni tak tercapai misi, tapi tarikan monster padu mantap, geng. Okey. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Mantap. Okay, geng, kita tengok. Tapi cacing tu dia limit 12 kilo. Kilo lebih lah. Tolak miruk ni 13 kilo, 13 kilo ngam-ngam lah. Aduh, geng. Kebutal ada. Kilo lebih. Tolak ni miruk ni dalam 3 kilo lah. Aduh juga.